kata you have to go through the process. Pergilah kepada pihak ataupun agensi yang sebagainya. Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Kamil Abdul Munim mendakwa beliau mangsa permainan persepsi yang mahu mengaitkan beliau dengan budaya surat sokongan. Mengulas dakwaan tular di media sosial, Kamil berkata persepsi sedemikian didorong lawan politik serta dendam yang tidak berkesudahan termasuk dalam parti sendiri. Ada beberapa pimpinan yang menyerang saya, kononnya dibuat semakan terhadap satu-satu syarikat ini, dilihat syarikat ini tidak ada lesen itu, tidak ada CIDB ini. Saya kata sebab itulah surat itu diajukan kepada agensi. Kerana agensi dia ada pasukan penilaian. Kamil menegaskan beliau memahami kedudukannya dan Kementerian Keuangan sambil berkata bahawa beliau tidak mempunyai kuasa meluluskan permohonan dana atau projek. Kalau kata saya itu mempengaruhi keputusan di peringkat agensi, bagi saya it is an insult to kita punya penjawat awam untuk laksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan baik. Mungkin ini adalah satu bentuk amalan sebelum daripada ini yang dianggap amalan itu berterusan, yang mana hari ini kerajaan pada hari ini kita kekal memastikan tentang soal tata kelola dan juga tadbir urus yang baik. Sebelum ini, kontroversi surat sokongan turut dikaitkan dengan bekas setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri Syamsul Iskandar Akin.